Di Pulau Pangkor, penerokaan bukan hanya sahaja berlaku di atas permukaan laut. Apabila bot berlabuh, apabila bunyi enjin semakin hilang, kisah sebenar pulau ini baru sahaja bermula. Di sinilah terletaknya Masjid Al-Khairiyah, sebuah masjid yang berdiri tenang berhampiran jeti Sungai Pinang yang menjadi saksi kepada perjalanan masa, kepercayaan dan kehidupan seharian pulau ini. Seni bannernya didominasi warna merah dan hijau, menggabungkan lapisan estetika timur dengan susunan dan keseimbangan budaya Islam. Bagi pengunjung, ia adalah mercu tanda budaya yang wajar dikenali. Bagi penduduk setempat pula, inilah sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Dalam meneroka sesebuah pulau, kita sering hanya melihat pemandangan tanpa menyedari nilai dan kepercayaan yang dijaga di sebaliknya. Kali ini, kami memilih untuk memperlahankan langkah, melihat melalui lensa kamera untuk memahami sisi Pulau Pangkor melalui sudut kepercayaan, budaya serta hubungan antara manusia dan tanah. Kerana penerokaan sebenar bukan tentang menakluk yang tidak diketahui, tetapi tentang belajar untuk memahami dan menghormati.